Ini features yang korang kena consider kalau korang ada family. First, ada auto boot dan boot yang besar. Korang yang ada banyak barang tu dan yang suka shopping tu, memang function lah ada auto boot dan boot yang besar. Dengan auto boot dan boot yang besar ni, senang untuk korang keluar masuk barang, especially kalau ada stroller. Dengan Harrier ni, semua ada auto boot dan boot besar. Kalau korang ada macam coupe sedan ke atau hatchback, memang stroller boleh masuk. Tapi bag-bag cukup ke? Kalau cukup pun, senang ke nanti nak keluar masuk stroller? Kedua, ada akses yang senang untuk keluar masuk untuk kerusi belakang. Aunty ada 3 orang anak. Aunty tahu apa perasaan diorang kalau seat belakang sempit. Nak masukkan anak dalam baby seat susah. Kalau korang kena duduk belakang pun sempit. Kalau ada 2 baby seat. Satu lagi nak masuk seat tengah pun susah nanti. Itu belum kira lagi nak letak beg baby lagi, susu anak lagi. Ketiga, ambil interior yang gelap. Tak payahlah ambil yang warna krim premium tu ke. Sekarang anak conteng top cover kereta ke, kerusi ke, tak pun ada tapak kasut. Kan lagi baik kalau interior warna hitam. Kalau kotor tak tanggal pun tak adalah nampak sangat. Sepah tak apa, asalkan jangan nampak kotor. Keempat, space kena luas. Kalau boot tak cukup, at least bolehlah letak kat bahagian belakang. Kalau space luas, memang aunty recommend MPV je terus. Macam step wagon ni. Sekarang anak nak bawa mainan lah, isteri nak pack makanan lah, pening korang nanti. Last, at least ada infotainment dekat belakang. Kita ni nak fokus driving. Sekarang bagi phone, terbiasa pula sampai kat luar kereta. Bila ada infotainment, at least kita boleh bawa kereta dengan tenang. Jadi korang rasa features apa lagi yang family patut ada? Cuba bagi tahu aunty dekat Prime Wheel Subang Jaya.